السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Betul mana tu? Dari atas ke bawah. Kata Asy-Syekhul Muallif Asy-Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih, dan bahwasanya ubat bagi kikir itu, yakni ubat bagi menyembuh ataupun menghilangkan kikir, arti kedekut itu ialah dicampurkan daripada pengetahuan dan pekerjaan. Kalau Arab tu dia panggil ma'junun, murakkabun min ilmin wa amalin. Apa dia? Ubat untuk nak menyembuh, nak menghilangkan kikir. Tak hilang benar pun dia kena ada juga tepat-tepat. Cuma kita tahu dulu maksud bila sebut kikir, yang terjemahan daripada bakhal ataupun bukhl. Kikir bahasa surah, bahasa tepat kita sini panggil kedekut. Jadi kedekut tu pun bukan apa dia tak boleh ada langsung, kena ada. Sebab kalau tak ada kedekut langsung, kadang-kadang membawa pada mubazir.
ala kulliha guna wikna pada tempat. Hak tepat kita duk bicara yang masuk dalam kata sifat kecelaan, sifat mazmumah pada syarak, iaitu kikir daripada barang hak ia diwajib atasnya oleh syarak. Maksud gitu. Seperti zakat, wajib atas orang yang memiliki harta zakawi yang cukup dan sempurna segala sabab dan syarat, mewajib keluar zakat. Tiba-tiba tak keluar, hak tu lah kikir hak dimaksud ni. Begitu juga kita telah lalui bahawa nafkah yang wajib atas kita selaku suami kena menafkahkan atas isteri koda-koda tertentu, itu tak beri hak tu kikir hak dikeji oleh syarak tu. Adapun amalan sunat sakut dengan harta kita tak bagi, tak dimaksudkan dengan kikir hak dicela. Hanya disakut dengan maru'ah. Kalau tak bagi jatuh maru'ah. Hak tu kikir tu juga dicela pada syarak. Bila tahu dah hak tu merupakan suatu penyakit yang cela pada syarak, hak tu lah kita kena cari ubat-ubat tu. Gitu. Maksudnya nak ayat sini tu, nak ayat ubat hak tu lah. Lalu katanya dan bahwasanya. Jadi kalau kita kira ibarat kitab dan bahwasanya ni dia kena kelik disakut pada kata bahwasanya asal bagi kikir itu kasih akan harta. Itu kalau ibarat yang atas kelik situ. Jadi kita susun kelik di awal pada bab yang kelima di muka 43 dulu. Dan ketahui olehmu bahwasanya. Dan bahwasanya ni di atas itulah. Itu bahagian ibarat kita. Kalau mengaji dalam ilmu nahu dia panggil atafun ataf, ma'tufun alih. Kalau kira pada lurah ataf tu apa? Lipat balik, potong balik. Supaya kita ibarat duk cakap lagi. Siapa situ paling klik ke umbi semula. Dia panggil atafun. Lipat balik semula. Klik ke umbi jalan semula. Jadi asal pokok awal jalan. Dan ketahui olehmu duduk di muka 43, 4 baris dari ke bawah tu. Dari bawah. Di sana dia kata, dan ketahui olehmu bahwasanya asal umbi perdu bagi nak menimbulkan kikir mari mana? Mari dikasih saya ke harta. Yang mari disaya tu lah dia tak beri tu. Apa kita dengan budak, mana dek kita nak cuba tengok dia. Budak hak basuh hati murah, mana deknya beri je habis. Lah budak ni tak sayang hak dia. Dek mana muka tu dek, kita nak cuba tengok dia. Dia bagi. Tu hak tu dah sikit lagi dek, mana dek? Nya beri habis. Budak ni tak sayang kita kata kan. Tak sayang budak ni weh. Cuba kita minta, dia tak beri. Sayang weh hak dia. Tu nak tahu perangai. Dia pun kata kasih ke harta. Apabila besar-besar sampai tua-tua lagi mari, hak syarak wajib suruh beri, tak beri. Hak tu kikir tu. Kena perubat tak lelak tu. Kita tak usah kena nanti sakit teruk, seselma pun akan ubat lah. Kerana tak sedap duduk dah kan. Nanti timbul penyakit sikit tak segar weh ini, telah ubat. Seselma weh telah ubat. Takut apa? Takut kau mendorak, kau teruk. Begitulah penyakit ni, penyakit bahasa agama ni. Bukan penyakit dengan tubuh badan sihat tak sihat, penyakit agama. Kerana syarat wajib. Kita punya harta je cukup syarat, wajib keluar zakat. Tiba-tibanya saya. Hak tu maksudnya. Kalau ada begitu, kita kena cari ubat lah untuk perubatkan dia. Ya royak dulu dia kata asal umbi nak mari kikir ke dekuk tu, mari dia kasih saya ke harta. Kita mesti suruh saya, kerana kita mengaji kuliah ya aneh, wajib kita jaga selain pada agama, diri, akal, muruah, nasab keturunan, harta. Saya panggil sabsin lah. Tu masalah kuliah ya aneh.
Sahabat nak jaga kuliah ayat ni, dia haram curi, haram merapok, merapah, tipu hak orang. Dan kita sendiri haram kita bazir, terkhianat, buat ikut rasa. Haram sebab wajib jaga harta. Arti kita kena sayang. Tepat hadis suruh saya, wajib kita saya. Tepat hak sunat saya, sunat kita saya. Tepat wajib kita kena beri, tak beri tu harus haram saya tu. Gitu dah. Baik. Apabila begitu dah, kita terkedir semula dan ketahui olehmu. Hak nu klik asal, kalau tu nak klik hak dekat. Klik hak dekat betul kata, dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicelakan dia semata-mata. Tu klik hak dekat sikit, boleh atas itu. Apa mari hak sambung ni? Dan bahawasanya, jatuh kita. Nanti atas pada bahawasanya hak dekat sikit hak sana. Oish. Dan ketahui olehmu, kita terkira gitu. Bahawasanya ubat bagi kikir, ini ubat bagi menghilangkan kikir itu. Dari itu dah. Kita kecek ubat sakit kepala, bukan nak ubat sakit kepala, ubat bagi menghilangkan sakit kepala. Gitu. Ini pun gitulah. Ubat bagi kikir ni, ubat bagi menghilangkan kikir itu ialah kena pakai, dia kata ialah dicampurkan. Yang ni kena pakai ma'jun. Kena ma'jun, kelima Arab ma'jun, tapi jadi ke Melayu panggil ubat majun. Sebenarnya kelima Arab itu ma'jun. Ujina yang dikambil, yang diramu. Ramu apa? Ramu dua perkara. Ialah dicampurkan daripada pengetahuan atau ramu dengan ilmu dan pekerjaan amalan. Ya kena ramu dua tu. Tahu saja tapi tak buat turut tahu, tak cukup, tak jadi makjun. Kalau buat dengan tak tahu tak jadi. Ya kena ramu dua tu lah. Dia panggil yang dicampurkan pengetahuan dengan pekerjaan. Dia panggil kalau Arab ke makjun murakkabun min ilmi wa amalin. Patibat namanya dah. Dekat dengan lerak kita perbuat. Patibat. Ada tahu tetapi tak patibat. Tu dia. Capur dua tu. Baik. Setelah itu nak tahu ilmu tu bagaimana? Lalu mai hurai semula. Adapun pengetahuan mengenai dengan kiki ini macam mana? Maka mengetahui, iaitu bahawa mengetahui engkau akan barang. Biasanya dalam materi bahawa mengetahui engkau akan seksa. Kata rojak ke harap bahawa mengetahui engkau akan barang yang ada ia pada kikir itu. Kita kena tahu gapo bahaya di dalam kikir itu. Sifat kedekut itu apa bahaya yang ada padanya tu. Iaitu siksa pada negeri akhirat. Bila sakut agama macam tu. Siksa pada negeri akhirat. Dan dicela manusia dalam dunia. Kita nak kedekak. Dan daripada dicela akan kau oleh manusia di dalam dunia. Ya kita dunia akhirat. Di dunia kena cela, kena keji. Dah itu kan? Orang benci, orang kedekut dan orang benci. Contohnya begini, kita sendiri kedekut, tapi kalau saya kedekut, kita benci tak? Walau kita kedekut juga. Ada balah sama saya. Kedekut mu buat kedekut. Hanya ada balik pergi mari. Tu nak ayat tu sifat tak ada siapa kenal lah. Walaupun dia meminta nak buat maksiat, kita tak beri. Kedekut je tak. Kita kedekut kan nanti lihat pada agama haram beri. Tak beri kerana tu, tapi lihat dia baca tu baik. Kedekut.
Kita tak kalau minta nak buat kebaikan beri. Mun nak minta nak kedekut ini mati nih tu. Jadi kita boleh reti kata sifat kedekut ni sifat yang dibenci oleh tabiat manusia. Hingga dia tak pandai agama tahu kedekut. Memang tak leh kedekut halalah. Syarak tak bila kedekut hak lagu tu. Lain tak kan? Bagi nak ambil buat maksiat tak beri syarak tak bila kedekut, pakai syarak wajib. Kena jangan memberi. Mana gitu. Itulah pada umumnya ayat atas sifat kedekut itu pada aslinya sifat yang dicela di sisi tabiat. Jadi kita kena tahu begitu. Mana di segi dunia daripada sifat kecelaan, di sisi akhirat dengan sebab kedekut tertarik kepada seksa akhirat. Cuba tengok dalam hadis sebut orang tak keluar zakat, bahkan dalam ayat apa sebut harta akan dijadi apa? Jadi kena asyja'ul aqra, jadi ular. Ular yang botak kepalanya itu nak ayat kata terlalu bisa tu kuat. Bisa yang kuat. Hingga jadi botak kepala, bisa dia tu kuat. Bila dia paguk, siapa ke keluar api. Dalam hadis sebut. Itu puca mari, puca daripada orang yang wajib ataunya zakat tak keluar zakat. Tu kedekut tu bawa ada kena seksa tu. Lepas tu kuwabiha. Akan diselarkan ulahnya belik. Lepas tu bila Tuhan tanya, siapa kamu? Aku adalah harta kepunyaan kamu di dunia dulu. Tu Allah Ta'ala jadikan aku ulah untuk menyeksa kamu. Ni kata harta makan diri. Sebab kita tabiat kita suka banyak nak banyak lagi, banyak nak banyak tu tabiat suka lagu tu. Tapi bila tak kena guna hak tu makan kita kelik tu. Supaya kita pelera benda-benda apa sajalah, tetap anak tu peleraan tu makan kita kelik tu. Tu dia. Itulah ibaratnya. Ni kena ada tahu begitu. Bila tahu begitu campur dengan perbuatan dengan pekerjaan pula. Kata dia lagi, dan mengetahui dan bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya apanya harta itu, kalau main ibarat dia panggil badal padanya, kalau tak ada kelimanya bahawasa harta itu, tu dia panggil isim tu segi ibarat kita. Bahawasanya apa harta itu tiada bersama-sama, yakni atas fardu takdir. Kalau hartanya kekal dulu, kekal pada kita. Kayak kita ni belum tentu terkadang harta tinggal kita dulu. Tengok hak berlaku orang lah. Kadang-kadang kebun berlaku kemalangan habis, mana harta tinggal kita dulu. Kebanyakan kat kita tinggal dia. Kebun tengah dok jadi rumah nak kita mati, mana kita tinggal harta. Ada kalanya harta tinggal kita. Tu berlaku kebakaran habis rumah. Kita tak ada apa-apa selamat. Tu panggil harta tinggal kita dulu. Di sini nak fardu takdir. Bahawasanya harta tu, yakni atas fardu takdir jika kekal ia. Fardu kau tu. Pun tu baik marinya tiada bersama-sama ia dengan kau. Mana? Kalau kita mati, dia tak sekali juga dengan kita. Itu zuhir dah. Itu nyata. Tak bersama-sama dengan kita. Lagi pula ia tak bersama-sama dengan kau ke dalam kubur. Cuma hasil tu lah. Sebab tu apa yang kata, supaya kita duk simpan. Simpan kita ni simpan dunia, simpan di bank. Duit kita pergi simpan taruh. Tak di bank pun simpan taruh di satu orang yang agak amanah, simpan taruh situ. Ataupun kita simpan sendiri. Kalau orang dulu kambuh dan sebagainya simpan. Simpan. Tapi simpan hak tu halah kita simpan dari kita meninggal, boleh ke orang lain. Adapun kalau kita simpan, maksud simpan nak akhirat, seperti mana? Orang tu yang punya kekayaan buat sedekah jariah. Maksud sedekah jariah situ, buat tanah wakaf situ. Si penek tu hak tu jadi akhirat tu. Kita maklum lah. Tu kata dia
Dia kata fardu, kata kalau dia tu kekal, tak bersama-sama dengan engkau ke dalam kubur. Ya begitu. Dan hanya sanya yang menyertai akan engkau ke dalam kubur itu apa dia? Hanyalah segala amal engkau. Maksudnya segala kerjaan engkau. Maksud kerjaan ni balasan kerjaan engkau tu. Nah, hak tu lah hak bersama-sama dengan kita. Dan hanya sanya yang menyertai akan kau ke dalam kubur engkau itu segala amal engkau, segala kerjaan engkau yang baik dan yang jahat. Contohnya seperti bersedekah. Tu ini misal bagi amal yang baik. Dan kikir, ni misal bagi amalan yang jahat. Nah, lepas tu kita maklum amma tu makna kerja. Kita kerja apa? Kerja apa? Kerjaan dipanggil kerjaan kita. Maka hendak kata apa dia? Hak sekali dengan kita bukan kerjaan itu, bila kerjaan tu baik, balasan lah. Nah, balasan tu hak sekali dengan kitanya. Kita kerja baik sini, balasan baik. Kita kerja tu buruk, balasan buruk. Hak tu hak sekali tu. Nah, itulah sebab kita orang mukmin disuruh membanyakkan istighfar, banyakkan bertaubat, minta ampun dengan Allah. Kerana kerja kita tak sunyi pada baik dengan tak baik. Kadang-kadang buat hak baik dah, ada pula perkara yang merusak. Ujuk perasaan ke rusak lagi. Tapi begitulah kita orang mukmin ni, jangan putus asa. Allah pun perintah nasihat, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Tu dia nasihat pada kita orang mukmin. Adapun dia kata sebelum tu, dia kata kepada orang bukan mukmin, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum. Dia kata gitu. Hai orang yang telah kufur, sekiranya memati atas kufur, jangan kamu berdalih lagi pada hari ini, hari kiamat. Sudah berdalih. Sudah berdalih gitu gini, tak sah dalih lah. Dalih tak diterima dah. La ta'tazirul yaum. Sebab apa jangan kamu dalih? Innama tujzauna ma kuntum ta'malu. Hanya dibalaskan kamu di atas apa hak kamu kerja. Tak ada tambah-tambah kih pun tak. Nah, itu zalim ke panggil. Nah, Allah Maha Suci. Tu. Dah surah Yasin yang kita dah baca dah. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hampir sama dengan saya surah Tahrim. Surah Yasin tu, fal yawma, maka pada hari ini, hari akhirat, hari kiamat tu, hari balasan tu, la tuzlamu nafsun syai'a, tidaklah dibuat zalim, dibuat aniaya akan seseorang pun, sedikit pun tidak. Tak buat zalim. Hanya dibalaskan kamu, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Tak lebih pada tu. Kata tu keadilan Allah. Tu terhadap balik yang kufur. Ada balik orang mukmin, dia kata kana, hai orang-orang yang telah beriman, tubu, bertaubatlah kamu, kembalilah kamu kepada Tuhan sebagai taubat yang nasuha, yang suci, bersih sungguh. Apa makna bersih? Kalau kata hati, hati perit tak sedar supaya dulu. Dia panggil bersih. Kalau tu ada astagfirullah, tak hati dah nak lagi, tak bersih. Hati kita sesat di atas kerja mari dah. Sekarang berhenti dah daripada kerja. Akan datang hati tak mau dah, perit dah, tak sedar macam tu. Tu bersih. Maka Tuhan kata bila mu berjalan lagu tu, jawabnya asa rabbukum mana taubatan nasuha, asa rabbukum, ni janji Tuhan. Harap-harap Tuhan kamu. Dia guna apa dia litaraji, tapi makna mesti. Mesti Tuhan kamu itu, harap-harap Tuhan kamu apa dia, ayyukaffira ankum sayyiatikum, bahawa mengkifarat
oleh Tuhan kamu daripada kesalahan kamu. Bukan kifarat saja. Nah, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin. Dan dia akan permasuk kamu ke dalam syurga. Nak masuk dengan cemar kotor tak boleh. Hapus dulu. Suci dulu baru boleh masuk. Tu nasbah kita orang mukmin. Ni harapan besar sekali kita orang mukmin. Dia panggil apa supaya okat dah. Okat luah bagi kita orang mukmin. Itulah makna situlah. Apa dia hak kesalah silap dulu tu. Kita Allah Taala panggil kita suruh kita bertaubat, suruh kembali. Kata dia lagi, dan bahwasanya klik humi tadi kedai semula, dan ketahui olehmu bahwasanya segala harta itu milik bagi Allah Ta'ala. Ni hakikat milik. Bahasa kita ke apa milik? Apa dia? Krong bahasa sia. Bahasa kita bahasa kita ke apa? Kita dah meh Arab panggil milik dah tu. Milik. Bahasa kita betul ke apa? Kereta tu krong tu kereta. Lepas tu nak boleh kereta tu punya. Tu punya. Sampai kalau ke sana tanya, siapa punya? Kereta ni siapa punya? Dia tanya mana, kita sini panggil tuan. Siapa tuan kereta ni? Kereta letak sini, siapa tuan ni? Sana, siapa punya? Ana punya. Saya punya kepunyaan saya. Tu. Bila kepunyaan kita harus tasarruf kereta. Kalau tak punya kita nak kereta ke tak? Boleh tak? Tak boleh kecuali tuan wakil. Kan sahabat tu kita nak tidak ambil dengan tak izin tuan tak boleh. Kita nak kereta tak boleh, bukan hak kita. Kita tak ada hak. Lepas tu nak ambil, nak duk tipu. Tak lepas. Liar tara mana tak ada niat liar gila. Mai hak orang buat nama dia. Mai hak orang dia jadi buat nama dia, tukar nama. Salia. Itulah ke mana kata kita kena harta ni. Dia kena hak tu hak tu. Jadi tempat yang nak menyata di sini klik pada hakikat sungguh siapa milik. Bila klik hakikat hak Allah, bukan hak kita sungguh. Tu mana kata ketahui olehmu bahwasanya segala harta itu ialah milik, yakni kepunyaan bagi Allah Taala, yakni pada hakikat. Ingat Tuhan kata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada barang yang telah kami berikan kamu. Tu razaqa pada lugah mana a'ta. Rezeki hak kami berikan kamu, kami beri ke mereka, mereka guna. Hum yunfiqun, mereka nafkah, mereka belanja kok jalan hak kami redai. Sabar dia. Supaya kita tak bagi apa-apa kepada anak kita. Kita beri siap-siap. Hanya ayah bagi ni untuk ni nah. Betul. Untuk ni, habis untuk ni. Ni hak untuk tu ya. Tiba-tiba dia pergi kena, dia pergi guna, tapi guna tak kena hak kita raya. Kita rasa marah tak? Marah rakyat dah apa kali dah ulang. Hak ni untuk ni nah, ngap hak tu untuk tu nah. Dah tapi bawa kat lain. Tak marah kan? Tu kita. Apa kata hakikat rezeki Allah Taala? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Belanja kamu barang kami telah beri kamu sebelum pada datangkan kamu oleh mati. Jadi hakikat hak dia. Sebab hak dia tu kita nak guna ikut rasa kita tak boleh tu. Cuba hak kita sungguh. Ikut kita. Sebab itu kita nak jawab kalau kena nasihat ke jalan agama. Ikut aku. Hai, jangan kata gitu. Kalau kita ni kita sungguh tak apa.
Ku harta aku nak buat apa? Tak boleh, aku tahu dah kata milikmu. Milik dari segi syariat tu milikmu. Tapi mu guna tak kena, salah. Sebab tu kata bukan hakmu sungguh. Kalau hak kita sungguh ikut kita, nak buat apa, nak buat berjudi ikut kita. Ada tak boleh, apa tak boleh dah. Hak kita. Ni menunjuk pada hakikat bukan hak kita sungguh. Tu nak tahu situ nak. Tu makna syarak dah ajar kita nak terasa belah tu, moga-moga kita pandai. Pandai saya hak tepat disuruh saya, pandai guna hak tepat disuruh guna. Nah, kalau turut nafsu ke Allah, apa dia setuju boleh buat semua. Inilah makna kata ketahui olehmu. Dan bahawasanya diketahui olehmu bahawasanya segala harta itu milik bagi Allah. Kita dah baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita baca pula lahul mulku wa lahul hamd. Yalah semua tu. Bagi Allah je barang pada segala langit dan bumi. Semua tu milik bagi dia. Itulah makna milik kepunyaan bagi Allah Ta'ala, yakni pada hakikatnya. Dan memberi ia Allah kan kau dia beri ke kita daripada harta tu dia beri untuk apa? Supaya engkau belanjakan, yakni akan dia mari akan harta tu belanja pada pekerjaan engkau yang berfaedah. Berfaedah ni faedah pada agama. Ada bahasa duniawi. Dan lagi pula ia memberi manfaat bagi diri engkau sendiri dan bagi orang lain. Asal itu orang punya kekayaan dia pandai guna tolong orang tanya mana. Orang tu senang sebab dia. Tengok orang tu kekayaan dia siapa boleh jadi bos. Pak kita ni boleh jadi toke. Pas bila toke tu koli berapa puluh. Boleh tu senang sebab dia. Dia pun didik pula dah disampai jadi koli, bukan sekala koli kerja gaji saja. Dia boleh didik pula dah semaya, puasa, kalau tak semaya boleh nasihat. Dia jadi anak buahnya nasihat boleh. Nasihat tak dengar tu baik musa kerja sini. Kerana nasihat suruh semaya ni tak dengar tu baik kerja lain. Kata untung kata. Kalau yang tak semaya baik nak kerja pak kita beri syarat nak kerja sini 1 2 3 4. Ni sabit dengan kerja. Lepas tu nak tambah sikit sakut dengan agama sikit kena maya bam mudah maya dak. Mudah yang malak-malak belajar maya sini. Buat balas sah. Sudah kerja hang berhenti semaya. Apa kat kerja? Kebajikan berapa tu? Nah, jadi kena masuk utuh nak janganlah. Habis jadi faedah agama. Inilah orang kaya, orang ada jawatan dia guna kena besar kelebihannya. Nah, tengok dia kata di sini kerana sebenar hakikatnya ialah milik Allah dan memberi ia Allah kan kau daripada harta itu supaya engkau belanjakan pada kerjaan engkau yang berfaedah. Seperti inilah ayat tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula ayat tu apa tu? Allah nasihat setelah dia dak cerita orang munafik ki punah kerana sombong dengan kekayaan, sombong dengan pangkat macam-macam, sombong tu buat rosak. Oleh itu orang mukmin jangan jadi seperti tu. Membelanjakanlah harta kekayaan yang Allah Taala bagi kami beri kamu tu sebelum pada datang ke kamu oleh mati maknanya. Nanti menyesal kamu dan menyesal Tuhan. Allah Ta'ala nasihat. Lagi pula katanya supaya engkau belanjakan yang akan dia pada kerjaan engkau yang berfaedah, lagi yang memberi manfaat bagi diri engkau sendiri dan juga bagi orang-orang lain. Tambah lagi, dan bahawa engkau ketahui bahwasanya menahan akan harta itu, dia panggil imsak. Menahan akan harta itu yang kita tak beri, kita menahan, tercipat taruh. Tujuan kita menahan taruh tu tengok tujuan apa. Tilik. Jika kerana hendak bersedak-sedak dengan dia, dengan harta yang dimenahankan tu,
nak sedak-sedak pada keinginan saja. Kalaulah menahan harta, sifat taruh harta, tujuannya nak sedak-sedak dengan pada keinginan saja. Oh, kalau bala tu, maka pahala akhirat itu lebih sedap daripadanya. Ya kena ingat situ pula supaya kita nak mengatasi. Pendeknya kena kita dak main dengan nafsu kita. Itu kata payah sungguh jihad dengan nafsu ni. Dok lawan dengan diri kita kelik ni tak susah. Kadang kita tak kenal diri. Nah, itu panggil jihad nafsu lebih besar. Perang dengan nafsu kita lebih besar. Nafsu tabiat dia pasal nak suruh kau balik khanak dia. Apabila kita gebetan dengan syarak tak benar. Kita nak turut siapa? Turut dia rusak kita. Nah, hati payah duk berlawan kelik dengan diri tu. Itu mana kata di kita ni ada jasad, ada qalbin. Ingat gitu dulu dah. Tiap-tiap kita manusia ni ada baginya jasad, ada baginya qalbin. Ingat gitu. Ya apa, kalau apa nama jasad ni saya panggil apa? Rang. Lepas tu campur rangkai. Tu panggil jasad, kita panggil tubuh lah dah. Lepas tu dalam rangkai kita ada apa? Yang boleh hidup ni ada apa? Roh tu saya panggil apa? Winjan. Ingat dua tu dah. Kita ni ada rang. Ni duk suluh nampak semua ni. Winjan kita tak nampak. Nah, jasad ni akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Nah, kullu nafsin za'iqatul maut. Muraknya diri ni akan rasa mati. Adapun winyan dia tak mati. Dia tak mati dah. Lepas dah Tuhan jadikan dia tu. Itulah. Dia dah ada selama dia dah ada di kita. Hak inilah. Di kita boleh duk bergerak geri, boleh duk kenal tu, kenal ni ada tu. Nah, cuba tu tubik pun pergi dicabut. Habis lah. Jangan udur tak kira besar gagah. Tengok kedua gambar gagah. Pawah labu ni. Pala lu ya. Pala kecil tua besar yak berkata-kata. Gagah nampaknya. Cuba cabut rotung be. Habis kata main dengan badan saja letih lah. Duk jangok badan saja duk kuat reh. Duk tunjuk ke gagah kesakti sakah nalla jasa. Roh cabut pun ni habis lah ni. Apa tempat berkira tu? Lepas tu akan datang pula roh ni hancur akan pergi hidup balik. Tekan kita percaya semua tu kan. Allah, inilah ni makna kita duk bercakap kira hak agama duk mengingat semasa sekarang dan masa akan datang. Nah, tu kita duk percaya dah lagu tu. Baik. Tu makna kata dia bahawa engkau ketahui bahawa menahan akan harta itu tujuan apa. Tengok, jika kerana hendak bersedak-sedak dengan dia pada keinginan tu keinginan nafsu lah, maka pahala akhirat itu lebih sedap daripadanya. Kalau tujuan nak sedap, pahala akhirat lebih sedap lagi. Yang di situ tu nak lawan. Dan menunaikan kedih, dan bahawasanya menunaikan keinginan itu orang panggil apa? Kita kena ketahui bahawasanya menunaikan, kalau ibarat dia panggil dan menunaikan atas pada menahan ke harta. Undur klik. Dan ketahui bahawasanya kau ketahui bahawasanya menunaikan keinginan itu orang panggil tabiat apa itu? Itu tabiat binatang. Menunaikan keinginan itu dia panggil tabiat binatang. Yakni bukanlah tabiat manusia yang sempurna. Sebab kita manusia dia panggil makhluk tengah. Apa makna makhluk tengah? Kita ni makhluk kerana sebah dengan malaikat. Kita ada sifat seperti malaikat juga. Malaikat punya akal, kita punya akal. Nah, lepas tu malaikat pula dah tu dia mukmin semata-mata. Kita ada iman.
Tu. Lepas tu tilik dengan benatah tak ada akal. Benatah tak ada akal tapi kita ada juga serupa dengan dia dari segi makan minum. Tu kata kita ni makhluk tengah ni. Dengan benatah apa kita ada meh. Karena kita ada syahwah, kita ada keinginan. Dengan sebab ada keinginan lah, mau kepada makan, mau kepada minum, mau kepada berumah tangga. Supaya benatah makan minum, berjata betina, tak kita meh dengan benatah. Dan kita meh dengan malaikat, kita ada akal, tak supaya dengan benatah. Benatah tak ada akal. Kita ada email, kita ada fikir, ada reti, ada tu. Lepas tu kita meh dengan malaikat. Sahabat tu kalau nyegi kuat kau balik juruh, orang panggil kuat dekat dengan malaikat. Sahabat tu kata om sepuluh malaikat. Om juruh sepuluh malaikat. Kalau bahasa kau ni Allah tak tahu ke diri Allah sepuluh malaikat mu ni. Ya ada meh kedua kata. Ya ada meh kedua tu. Hati kata kita manusia ni silap gaya bung jatuh lihat ni. Silap ni hakikat tu. Allah, masya-Allah. Tuhan buat kita lah tu. Tu makna kata tabiat apa ni menunaikan keinginan semata-mata itu tabiat menatah tu. Bukan tabiat manusia yang sempurna. Dan membelanjakan harta pada taat itu apa yang buat? Itulah tabiat mereka yang berakal. Yakni mereka yang berakal, yang kamil akalnya, makna orang sempurna akal. Dan jika adalah ia seorang tu menegah harta dan menahannya harta kerana dicadang, yakni akalnya untuk anak. Ya ada bahasa kita dah. Ini tabiat kita hanya untuk anak-anak. Allah tua dah tu. Tak apalah cadai untuk anak-anak. Kadang-kadang kita tak apa dah cadai ke anak-anak. Kalau lagu tu pula katanya, maka seolah-olah, yakni seolah-olah ia seorang tu meninggalkan anaknya dengan kebaikan dan datang ia seorang akan Tuhan dengan kejahatan. Seolah-olah demo kenyang, kita pergi dengan lapar. Ibaratnya begitu. Kita buat ke anak, tahu ke anak, 2 tahu ke anak. Bagi kita mati pak, Allah kenyang anak, gemuk anak. Kita pergi dengan guru soalannya gitu. Nantinya sebagian buat kita fikir cara-cara cara kita mikir. Sebab tu masa kita ada, kita buatlah sekadar mampu. Tapi tidak nafikan kita mati tinggal harta, tinggal kebaikan ke panggil. Itu dia. Bila kita harta kita cari dengan titik perlu kita jalan halal, kita mati, harta tu kebaikan boleh kepada waris. Dalil dan contoh seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kebetulan dia jatuh sakit masa di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia sakit. Bila dia Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doa ke saya lah, kalau boleh saya nak mati di Madinah. Boleh saya nak mati di Madinah lah, tempat mahjar bumi, tempat hijrah Rasulullah sallallahu. Walau kita maklumkan Mekah ni tanah mulia, tanah haram juga. Tapi oleh kerana Rasulullah duduk di Madinah, kebetulan kelik mari musim buka Mekah, kelik jatuh sakit. Lepas tu Rasulullah pergi ziarah dia, ya Rasulullah doa ke saya rasa suka nak mati di Madinah. Minta mati lagi. Ya Rasulullah, ada 2 riwayat. Satu riwayat, saya tidak punya anak lagi. Ada satu riwayat lain, saya ada punya seorang anak puan. Bila anak puan, gap saka tak habis. Kalau kita mengaji bab saka, seorang mati tinggal seorang anak perempuan, boleh ni 10 je. Kalau harta 100,000 belah boleh 50 lagi yang nak cari asabah. Ada satu riwayat, saya tak ada punya anak, jadi 2 kali dia jatuh sakit. Jadi ulama hipun kata masa tu ya sakit ketika tu tak boleh anak lagi. Pahak berlaku ke dia pula ni masa dia boleh anak, seorang anak puan. Dia tanya Rasulullah SAW. Ada satu riwayat, bagaimana ya Rasulullah, dia ada punya harta. Mau untuk dia. Rasulullah tak boleh. Walau harta kita boleh kira dah. Harta milik dia tu. Tapi bila tanya Rasulullah tak boleh. Kalau gitu bagi 2 Rasulullah, bagi 2, bajikan setengah, taruh setengah.
Oh tak boleh. Tak boleh lagi. Gini kita bagi 3, buat 1/3. Kalau kata 100,000 gak atau 300,000 gak, buat kebajikan 100,000, 2 lagi untuk orang. Dia jawab tu pun banyak. Dia jawab gitu. Jadi ulama tu baik 2 pendapat situ. Tak kala dengar dia kata tu pun banyak, setengah kata tak boleh lagi, sahabat jawab tu pun banyak. Jadi dia boleh 1/4. Kalau 100,000 bagi 4, 25,000 ya. Kata setengah ulama tak kala dia tak kata tak boleh dah. Ke dulu tak boleh. Setengah tak boleh. Bayar 3, 1/3 tu pun banyak. Mana boleh lah. Boleh lah. Habis tu setengah ulama kata sekat suluh harta aja. Dari kita jatuh sakit. Sakit ni sakit apa yang sakit bawa mati. Kita pun pasal sakit tak ada harap dah nak pasal nak mati dah ni. Selalu wasiat suruh buat semua harta kita ada bajikan kita. Tak boleh dah. Dia sekat dah. Sekat dengan apa? Sekat dia nak pergi ke waris dah. Tengok wala hak kita lagi. Teka segar ke duk berjoli kot lain. Bawa sakit bahan-bahan mi kubur bawa supaya nak buat bajikan. Tak boleh dah hartamu pun tak boleh dah kan nak pergi ke waris. Ni kata kita tinggal kebaikan. Kalau tidak tak panggil tinggal kebaikan. Molek hak kita buat apa habis. Bajikan dah tak boleh. Tak nak mati lagi tak boleh dah. Apa tu? Kan dia nak pindah pergi ke waris. Bila mati pak pindah pergi ke waris. Pakali kita wasiat 300,000 suruh buat bajikan habis 100,000 lulus. Tapi kalau 150 lulus 100 je. Hak 50 lagi kena tanya waris. Nak jauh ke tak jauh? Dia tengok. Walau ke harta dia. Tanya waris mana nak jauh. Boleh free. Tak jauh dah tak jauh tak boleh. Tengok. Ini tempat nak di mana? Nak rakyat kata harta asalkan kita usaha dengan jalan molek, jalan halal, dikira syaratnya milik kita. Bila milik kita, kita mati pindah milik kita pergi kepada waris. Bukan tak tinggal barang itu, boleh tinggal kebaikan. Tetapi tempat duk menyata di sini, semasa kita masih hidup kita nak retahlah jalan kebaikan. Tu tempat duk cara sini. Nah, bila benar kebaikan kita pergi menahan situ, tu masalah bakhil tadi. Itulah baknya dak cara tu lah ni. Apalagi kita orang punya harta gitulah. Kita mati tak ada apa-apa tinggal kebaikan. Waris yang menima boleh menima kebaikan. Pasti dia tanya pula hadis ni lagi. Dia tanya. Jadi mana suka kalau sekiranya mu ada keluarga, waris tak anak pun, tak anak pun saudara ada, pak saudara pun waris lah. Boleh makan besar. Mu mana suka, mu ada tinggal harta bila mati, warismu jadi senang dengan sahabatmu. Mana baik dengan mu tinggal, keadaan warismu susah. Cuma boleh ya, senang. Tu makna kata. Tu dia lah tu. Baiklah dalam masa kita cari harta lagi pun kita cari jalan halal. Kita tinggal pun tak sia-sia. Ingat gitu. Lepas tu tak kediakan boleh ke anaknya jolinya ikut rasa tu dia tak ada sakut dengan kita. Nah, sebagaimana hak tanya dulu wala taziru waziratun wizra ukhra. Ni adilnya Allah Taala. Dia memboleh harta kita, dia maunya joli boleh ngatap sakit. Dosa demo. Sakut dengan kita tu ada, tapi kadang buat kebajikan kita siapa? Masya-Allah. Ni kemurahan Allah dan keadilannya. Baik, kata lagi dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang bukan tabiat manusia yang sempurna, dan membelanjakan harta pada taat itu itulah tabiat mereka yang berakal, yang kamil akalnya. Sebalik, dan jika adalah ia seorang tu menegah harta dan menahan harta kerana dicadangkannya untuk anak, maka seolah-olah jadi banyak seolah-olah seakan-akan ia arti seorang tu seakan-akan dia seolah-olah dia tu meninggalkan anak dengan kebaikan dan datang ia seorang akan Tuhan dengan kejahatan seolah ikut tu. Mana tu sah agak kita boleh buat, kita buat sendiri.
Dan kata lagi, maka ini yang tersebut tadi tu ialah orang panggil sehabis-habis bodoh. Apa dah? Ini klik mana? Ini klik pada meninggalkan anak dengan kebaikan, datang ia kepada Tuhan dengan kejahatan. Ini orang panggil sehabis-habis bodoh. Bahasa surat bodoh. Tapi kalau bahasa kecek kita, bodoh dah. Panggil bodoh. Bahasa surat bodoh. Bapa boleh kata bodoh? Kerana menyenangkan ia seorang tu akan orang lain. Dengan memberi mudarat ia akan diri sendiri. Itu jatuh ke jalan bodoh lah. Tu lah. Tak pandai kira. Ini semuanya jadi pengajaran untuk kita ambil aktibar. Kerana kita seorang punya akal. Nah, akal kita ya sempurna. Pandai timai-menimai. Pandai membeza antara yang hak dan batil. Sudah itu ubah hak melalui ilmu. Kena tahu begitu. Lepas tu dia kena makjum, kena campur dengan amalan. Semula pula. Dan ada pun pekerjaan. Kalau nak ramu dengan tahu dah tu, maka bahawa memberati engkau akan diri engkau dan menggagahi atas tafsir tu. Bahawa memberati engkau akan diri engkau dan menggagahi, boleh tersaling, memaksai. Mempaksai engkau akan diri engkau atas memberi dan murah. Ya, kerana diri kita ni pasal sifat amarah tadi. Bila kebaikan tak berapa nak bagi, jadi berasa berat. Tapi kita beratkan dia. Kita paksakan dia. Saya pun beri juga. Gitu. Untuk kata nak lawan dia. Kalau turut dia benar dia sama. Allah, ni ada cara kedidik, yang panggil cara didik. Ya, sabit tu lah. Kalau dengar orang lain yang ada paksa tu, lepas kita dengar anak. Bila anak kata tak dengar royak dengan molek, tak dengar royak dengan seluruh, tak dia kena kasar tu. Lepas nak berat kata. Tapi dah kita sendiri dah. Susah lah. Lepas kita kenal diri kita. Jadi kalau benar moleknya berasa macam-macam saya, dia suruh kita berat, mana kita paksa diri. Kata susah. Kita sendiri paksa kita, susah juga dah. Dengan anak kita tak paksa boleh. Tak dengar je kata. Boleh dengan anak. Allah tu lah nak jatuh sahabat tu, ibaratnya jihad yang paling akbar. Yang paling besar sekali melawan ni ialah melawan ni nafsu sendirilah. Dia panggil jihad akbar. Itu makna kata, maka bahawa memberati engkau akan diri engkau dan menggagahi, mana memaksai engkau akan diri engkau. Memaksa, memberati, menggagahi atas memberi dan murah. Dan sentiasa memperbuat engkau akan ya demikian itu. Dia panggil istiqamah. Ya sekali-sekala tak jadi nak jadi seumur. Supaya kita dah ajar nak berahi, hak kita tak berahi, dah ajar jalan menjadi berahi, lekat tabiat. Dah lekat tu payah pula dah nak hilang. Tit, dia panggil tit. Sip, tit. Benar pahit lepas pada kita ajar jadi lekat tabiat. Suka. Ni pun sepatutlah. Ajar. Supaya setengah-setengah tak orang pasal tak ada nak pergi ke masjid berat, malu dah lah. Tapi lama-lama saya heret dia masa dah kira aku malu orang tu duk tengok. Saya dah tengok kau orang mungkin cakap. Duk mak. Melagi dah tengok muduk dia. Kena lewat 3 kali lah. Hangah. Dah itu kan. Pada itu siapa lewat 3 kali dia muduk tengok. Tengok boleh aku makin lama dah. Kalau lak seloroh apa boleh lah dah. Tu. Tu nak atas cara maksa diri. Apa tengok nafsu tempat masjid malu nak pergi mana-mana. Tempat-tempat agama malu nak pergi, tempat maksiat duduk depan. Salah itulah. Aku tak sedar dah jauh-jauh. Tengok. Itu nafsu kita boleh kena. Nafsu kita boleh kena. Pasal apa nak paksa kita? Orang lain tu lah nasihat gitu. Nak tak boleh turut orang tak nak buat kan. Koyak jalan. Salah gitu. Kita lah.
Allah ni kata nampaklah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jihad nafsu ni paling besar sungguh. Itulah ni kita mengaji kitab lagu ni boleh mengingatkan kita, mudah-mudahan Tuhan taufik hidayah pada kita, boleh kita cuba buat. Kata lagi senantiasa selalu kita memperbuat engkau akan yang demikian itu hingga jadilah murah itu jadi adat kebiasaan. Dia panggil lekat ya tit sip dah. Hingga jadi adat kebiasaan bagi engkau. Dah jadi kebiasaan tak apa, dah tak boleh lah pula. Dah jadi lekat tabiat dah tak boleh. Dan bahawa menipu engkau, ni cara menipu dalam Islam. Dia suruh tipu nafsu kita, dia suruh tipu. Jadi kita tak kenal, tak pandai nak menipu lagi, dia kena tipu demo sama. Dia tak pandai nipu hati. Lama dah aku dah kena tipu demo, kena tipu hati. Nafsu aku dah tipu aku lama dah kena tipu dia hati. Apa tak kenal nak tipu lah. Lalu kata dia, dan bahawa menipu engkau akan diri ke nafsu tu lah. Lagu mana menipu dengan baik nama jika engkau pemurah. Nak ya. Ya asalnya kita nak ke nama tu boleh dak buat kerja kerana nak kau ke nama tak boleh, tu panggil ria. Tapi kita nak tipu nafsu ni Allah kita murah ni orang puji kita oi. Kadang mak dekuk ni orang pakak beci belaka, apa menah mana beci dengan puji. Nak puji kita kena beri. Beri. Kita nak tipu ya dulu nak lekat tu. Kita dah. Tengok kita ngaji dalam bab puasa. Kita nak didik anak-anak kita umur 7-8 tahun ke dia tu kuasa puasa, kita nak didik supaya dia balik dalam keadaan puasa. Nak didik dia tu boleh puasa, kita ajar dia puasa sekerak dulu, sehari setengah hari sampai sepetang. Lama-lama yang main nak buka, hai dekat dah ni, tak lama tengok ni, sikit dah ni. Dia pun lapar. Wak lolop kecek dia wi kerja ambil ke ni game main kono game main. Ya game main taklif dah. Lapar. Game main tu pula. Tu, dia panggil ajar tipu daya. Itu syarat suruh lagu tu. Supaya nak berjaga alik dengan main terlupa. Lama lekat tabiat. Ini jalan kita sendiri boleh tipu diri kita. Tipu lagu mana? Tipu dengan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah. Kalau kau beri apa kata belako demo baik. Nak dak kata baik dengan kata jahat. Nak dak kata baik dengan kata kedekut. Dosa kata kedekut. Tak beri. Lepas tu beri kerana biar dulu. Supaya kata kita nak lawan nafsu kita, untuk nak apa dia, nak lawan ikhlas. Kita pergi kerana orang puji. Kita pergi dulu jadi kira. Lama dia habis kerana tu. Itulah Allah Islam ni luar cara-cara dia. Jadi hak kata ria salah tu hak bakal sudah hanya begitu, buat apa gak suka lagu tu lah. Maknanya dia panggil apa dia, nak kepada pangkat dalam hati manusia. Dengan bahawa sengaja tunjuk ni manusia tu puji. Itulah siapa bila tu salah tu. Ada pun dalam mendidik tak apa. Itu dia. Dan dengan mendapat balasan tak pada dengan baik nama. Lagu mana cara tipu daya nafsu? Dengan baik nama jika engkau pemurah, dan dengan mendapat balasan pada dunia kita balas. Kita baik dengan orang-orang pun balas baik hati kita. Kita kedekut dengan orang-orang, kedekut dengan kita. Aku tak sewi hati. Mung kedekut, aku tak sewi hati aku. Tak gitu kan? Allah, daya-daya gitu dulu. Kemudian daripada sudah berandak engkau bila lekat molek dah, jangan biar dengan begitu. Bahawa sudah dah mengeluarkan harta. Berlepas dah juga kita mengeluarkan harta itu apa dia?
Saya tengok. Dia dibagi berapa ni? Dia bagi berapa ni? Tak ni kita dah tengok oleh syarah kita. Bagi 5 muka 47. Nak habis dah lah. Dah sikit dah. Jadi dia kata kemudian maka kemudian pada sudah berada engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka naklah menghilangkan engkau akan ini tipu daya. Bahawa dia lekat di amlak tu, kita kena menghilang keliklah tipu daya tu dengan diansur-ansurkan. Kalau tak nak banding kita mengaji fiqh, tengok benar najis boleh buat samuk barang untuk barang najis jadi suci. Tengok, kita nak contoh. Kita mengaji bab fiqh, kita temu apa dia tu, rimah, singa mati ataupun kena sesuatu mati. Oh, saya kita nak tentulah haram makan. Nah, masak kita tu haram makan. Kalau halal makan pun mati tak sembelih mana boleh makan. Saya nyori besar bulu kulit molek kita lapah. Lapah ambil kulit dia tu, belulah dia tu. Bila ambil kulit tak hukum semua najis kah? Najis semua tu. Najis. Kita lapah ambil kulit, kita samuk. Samuk hukum jadi suci. Apa alat penyamaknya? Alat penyamak tu banyak. Walaupun benar najis sekali pun boleh jadi alat penyamak. Seperti apa? Seperti tahi burung, burung merpati. Tahi burung merpati ni dia panggil dari segi rasa dia tu tajam. Tajam boleh menanggalkan. Kalau kita kata kita lapah-lapah, bukan bila kulit dia lapah, ya ada lekat apa di kulit lapah? Daging-daging, lemak-lemak, tak gitu kan? Itu membusukkan kulit. Lemak, leneh, lemak, daging yang terlikat di kulit, itu membusukkan tu. Bila kita samuk, ambil apa benda tajam, bubuh. Bubuh tu, dia lokoh tu baik. Hak darah lekat, leneh, dia lokoh tu baik. Bila lokoh tu habis, kulit tu hukum jadi mutanajis. Sebab kita samuk dengan benda najis, maka hukum kulit tu suci tetapi mutanajis. Kita basuh semula lah kulit tu, basuh dengan air mutlak. Jadi nak ayat kata benda najis boleh menyamuk untuk menyucikan hak najis tadi. Dah syarat benar. Ini pun sepatutlah kita buat apa dengan ria gitu haram bukan? Tapi untuk nak didik dia kita buat ria dulu. Bodoh mung. Kamu duk ragu ni orang beci kamu kalau buat gini pakai puji belaka kamu. Masa nak puji belaka buat. Buat kerana nak puji tu cuma tu. Tak apalah nak didik dulu. Bawa main berasa kata murah molek dah, suka beri suka pada kau cuci semula lah. Tu dia. Tu cara-cara Allah. Dek. Ni kata semua tu dia panggil apa tu? Maksud dalam kata kebajikan dalam ikhtiar usaha kita untuk nak menyucikan sesuatu. Allah. Itulah. Bermula habis dalam tajuk dia tu. Dalam bab ini, pasal ini selesai dengan diasur-asurkan. Wallahu a'lamu bis-shawab.